Ya, kira orang penuh kan tu. Hmm. Biasa lah orang ambil cuti raya kan. Okey, kita sambung ni tu. Kita sambung balik dengan Cik Lee tu. Ya, ya, baik, baik. Hmm. Dia kalau kita ikut Cik Lee JKR tu, insyaAllah kan. Kita boleh nampak lah. Masalah dia ni, ramai yang tak tahu. Saya tak tahu. Dia perlu ingat, oh JKR, JKR. Dah, JKR pun dia ambil bila Microsoft je. Kan? Hmm, 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 hmm. No. Hari tu tuan ingat dah berhenti kat mana? Um, Tak baca, baca. Tuan baca. Kita akan go through satu-satu. itu Ya. Saya rasa kita baru lepas itu WBS kan? Betul tak? ya betul. WBS. WBS level. Ha. Betul ni. Okey, tuan baca tengok. Dah lepas WBS lah. Ah, ya, ya. Hmm. So WBS 2C kan macam mana tu? Kita sambung itu WBS level. Okay. Bukan WBS tu dah habis lah. WBS habis, so point nombor 3 lah. Nah, So 3A. task sequence. Ya. Nah, 3A boleh tak? Task sequencing. All relevant document is submitted by the contractor. Okey baik. Task sequencing ni, dia ada juga ni, dia ada juga macam perdebatan kan. Ada yang Ya. ada yang certain planner ni dia buat ikut method statement. Betul lah kan. Ikut method statement. Kalau Ya, ikut ya tu betul. mestilah ikut turutan kan. Macam apa ni naik tangga. Mestilah kita akan ikut Hmm. anak-anak tangga ni kan. Ya betul. Tapi kan, ingat kan tuan, kita kena ikut BQ. Hmm. Kena ikut susunan BQ walaupun method statement tak sama. Contoh macam mana? Katalah BQ tu lepas pada prelim dia mula dengan ground column. Hmm. Ha, Okay. sepatutnya tak boleh dengan ground column lah, mesti dengan footing dulu kan. Tapi Ya. susunan dalam BQ tu dia mention ground column. Kita kena ikut. Sebab apa? Nanti hardbind cover tu, kontrak hardbind cover tu akan ikut seperti mana yang dalam BQ. Masa kita masuk tender tu, susunan dia tu. Bagi saya tak ada masalah kan. Sebab kita boleh adjust kat predecessor dengan successor. Predecessor dengan Hmm. successor tu lah penentu dependency untuk apa ni work sequence method statement tu. Okay, faham. Ha. Okay. Susunan work sequencing ni kena ikut susunan BQ. Tahu tak? Mudah nanti untuk interim payment. Kalau dia kan barang 66 kan. Hmm. Ha. Tahu tak? Kan? Jadi kita kena jadi kita kena patuh. Ha? Kita kena patuh ha. Ya. Okay. Hmm. So, maksud dia dalam dalam kita punya work breakdown tu kena follow task sequence ikut work method.
Sorry, itu BQ lah. Cuba tuan buka yang projek tuan tu.